بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Tuh minyak waktu kan sampai gatal minyak atas. Tadi apa? Tidak. Alhamdulillah. Bangkit berrokok. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-muallif afahullah i'tidal. I'tidal. Apa makna i'tidal? I'tidal itu maksudnya ialah kita kembalinya orang yang sembahyang kepada keadaannya sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk ni dua keadaan. Kita berdiri, pasal kita sembahyang sambil berdiri. Itulah yang dilakukan oleh kebanyakan kita. Kerana bila kita sembahyang fardu, kita wajib berdiri, kecuali kalau uzur. Tapi kalau sembahyang sunat berdiri. Kalau kita duduk, dapat separuh pahala. Sekiranya kita sembahyang sambil duduk, sama ada sembahyang fardu dengan sebab kita uzur, atau sembahyang sunat dengan sebab kita saja nak duduk, maka setelah kita rukuk, kita kena kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk kita berdiri macam lah, atau kita rukuk, i'tidal maksudnya kita kembali berdiri. Kalau kita sebelum rukuk kita duduk sebab kita sembahyang sambil duduk, sembahyang sunat sambil duduk, maka i'tidal kita kembali duduk. Itu maksud i'tidal. Audul musalli idza ma raka'a minhu min qiyamin aw qu'udin. Kembalinya orang yang sembahyang kepada keadaan sebelum dia rukuk, berupa berdiri ataupun duduk. Baik, soalan yang timbul, seseorang tu dia sembahyang sunat. Dia sembahyang sunat sambil berdiri. Tetapi niatnya setelah rukuk lagi saya nak duduk. Saya nak sujud sambil duduk. Duduk antara dua sujud duduk, duduk sujud yang kedua duduk. Lepas tu qiyam yang kedua pun nak duduk. Turun lagi tak naik dah sampai kaki salam. Sembahyang sambil berdiri yang awal je. Lepas pada rukuk saja nak duduk sampai habis. Bagaimana i'tidalnya? Maka menurut definisi tadi, i'tidalnya mesti kembali berdiri. Kerana sebelum berdiri, sebelum duduk rukuk dia berdiri. Lepas berdiri i'tidal, turun sujud, bagi sampai duduk sampai habis tak. Itulah hikmah kita mengetahui definisi i'tidal. I'tidal pada bahasa al-istiqamah wal mumasalah wa nahwuhuma. Lurus dan serupa dan seumpamanya. I'tidal pada syarak, audul musalli ila ma raka'a minhu min qiyamin aw qu'udin.
kembalinya orang yang sedang sembahyang kepada keadaan sebelum rokok. Sebelum rokok dia berdiri, lepas rokok dia kena berdiri balik. Sebelum rokok dia duduk, sebab dia sembahyang sambil duduk, lepas rokok dia kena duduk balik. Itulah maksud i'tidal. Baik. I'tidal ini adalah rukun yang pendek. Dalam satu rakaat ada dua rukun yang pendek. Satu i'tidal, dua duduk antara dua sujud. Sekiranya kita sembahyang, kita baca panjang, kita duduk panjang lebih daripada kadar yang dibenarkan, maka batal sembahyang kita. Kenapa kita kena tahu kata i'tidal ni rukun yang pendek dan duduk antara dua sujud rukun yang pendek? Kerana dalam bab masbuk muwafiq, apabila kita sembahyang jemaah, kita makmum yang muwafiq, yang sempat berdiri dan bertakbiratul ihram dan baca Fatihah bersama imam, sekiranya imam rukuk, Fatihah kita belum habis, kita wajib menghabiskan Fatihah. Dan kita dibenarkan lewat daripada imam kerana kita uzur, baca tak ada habis. Tiga rukun yang panjang, kita tu imam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rukuk baca pelan-pelan, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa imam baca laju. Kita bismillahirrahmanirrahim, tu imam Allah Taala kita arrahmanirrahim. Baik, kita kora-kora tu imam Arnab, kita kora-kora, kita baca sebelum. Maka sekiranya Fatihah kita belum habis, sebab kita takbir mengiringi imam, kita main sebagai untuk imam, kita nak makmum muwafiq, kita tak boleh rukuk lagi tak habis Fatihah. Yang boleh rukuk tu hamil sayuk, takbir baca bismillah, tu imam rukuk tu ya, dapat rakaat tu Fatihah lebih tu imam tengok. Tapi kalau main awal, nama dia makmum muwafiq, ketika itu dia mesti menghabiskan Fatihah. Dia dibenarkan lewat daripada imam tiga rukun yang panjang. Bila sebut tiga rukun yang panjang, kita kena bilang panjang berapa? Satu rukuk, dua sujud, tiga sujud. Yang tidak dengan dua sujud tak boleh cerah, kerana dua itu rukun yang pendek. Maka kalau tu imam rukuk, Fatihah kita tak habis, kita sambung. Tu imam yang tidak, Fatihah kita tak habis, sambung. Tu imam sujud, Fatihah kita tak habis, sambung. Tu imam duduk antara dua sujud, Fatihah tak habis, sambung. Tu imam sujud yang kedua, Fatihah habis, rukuk, selesai. Ini di segi teori. Di segi praktik, mana ada orang untuk imam sujud kedua habis Fatihah, nampak sangat tak lagi Iqra'. Iqra' 6 tak habis, Iqra' 1 orang. Pasal tu imam sujud yang kedua orang habis Fatihah. Tapi kalau berlaku semua, silakan ambil masa yang panjang selagi imam belum panggung daripada sujud yang kedua, maka kita diwajibkan sambung sampai habis. Kalau tu imam nak panggil rakaat sujud kedua pun tak habis Fatihah, masa tu dua pilihan. Kalau saya tu imam panggung sujud kedua, saya tak habis Fatihah, batal sembahyang saya. Maka pilihan pertama, saya terus sujud sekali untuk imam, saya pun habis bila untuk imam bagi salam, saya sambung satu rakaat lagi. Pilihan yang kedua, saya naik mufaraqah, saya pun habis berlangsung. Tapi itu di segi teori, di segi praktik tak pernah ada orang tu imam sujud kedua tak habis Fatihah. Orang tu imam rukuk hanya habis dah. Itu sebab kita kena tahu rukun panjang, rukun pendek. Kerana dibenarkan tiga rukun yang panjang. Baik. Tak boleh kira yang tidak, tak boleh kira duduk antara dua sujud, kerana kedua-duanya rukun yang pendek. Apabila disebut rukun yang pendek, sekiranya seseorang yang sembahyang memanjangkan rukun itu lebih daripada kadar yang dibenarkan, maka batal sembahyangnya. Memanjangkan lebih daripada kadar yang dibenarkan itu lagu mana? Kalau i'tidal, dia memanjangkan seperti Fatihah. Fatihah berapa saat, berapa minit, dia i'tidal sama panjang dengan Fatihah atau lebih daripada Fatihah, batal sembahyang. Kalau duduk antara dua sujud, dia panjangkan yang duduk antara dua sujud itu sampai kepada kadar sekurang-kurang tasyahud.
Apabila dia panjangkan duduk antara sujud sama dengan tasyahud atau lebih, dua qaul antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar dalam kitab Taqrib Salidah ada sebut, maka batallah sembahyangnya kerana memanjangkan duduk antara dua sujud. Jadi jangan kita rajin hidup panjang yang tidak, jangan kita rajin terlalu panjang duduk antara sujud. Nak panjang berdiri silakan. Satu rakaat 30 juzuk silakan. Mayang seorang-seorang sudah dengan juzuk imam. Saya nak berdiri lama. Bila nak mula berdiri? Lepas mayang isyak. Bila nak habis berdiri? Bang subuh. Saja aku semayang sunat witir satu rakaat dengan Allah Ta'ala Allahu Akbar, Allahu Amin, Bismillahirrahmanirrahim, menuntut dari minal jinnati wan nas. Satu rakaat 30 juzuk silakan berdiri nama mana pun. Pasal kita mayang seorang. Dan ada rekod dalam sejarah ulama salaf, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Imam Abu Hanifah, kemudian Sa'id bin Jubair, ada seorang sahabat, mereka 4 orang ni sembahyang sunat witir satu rakaat khatam Quran. Itu kita hanya baca dalam cerita, kita tak mampu, kita hanya tahu ini anugerah Allah kepada mereka. 2 orang sahabat, 2 orang tabi'in ataupun tabi'in. Khatam Quran dalam 2 rakaat. Sayyidina Utsman bin Affan yang pertama. Sayyidina Utsman bin Affan satu rakaat 30 juzuk. Sayyidina Tamim bin Dari satu rakaat 30 juzuk. Imam Abu Hanifah, Imam Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair tabi'in, Abu Hanifah tabi'in. Keempat orang tokoh ini satu rakaat sembahyang witir habis 30 juzuk. Rokok lama mana pun sejam 2 jam. Sujud sejam 2 jam 3 jam silakan. Tasyahud akhir fil alamin innaka hamidum majid. Dia kata sebelum pergi salam dia nak baca doa, dia baca doa sejam silakan. Tapi jangan jadi imam, yang seorang-seorang sudah. Maka duduk tasyahud akhir boleh duduk lama, sujud boleh sujud lama, rokok boleh rokok lama. Sembahyang gerhana Nabi SAW rokok lama, sujud lama. Tapi dua ni jangan lama. I'tidal, jangan lebih pada Fatihah, batal sembahyang. Duduk antara 2 sujud, jangan lebih pada sekurang-kurang tasyahud. Kalau lebih, batal sembahyang. Kita ingat itu. Habis, selesai. Isu yang berikutnya, apabila disebut bahawa i'tidal itu rukun yang pendek, tidak boleh duduk lebih panjang daripada Fatihah. Duduk antara 2 sujud juga rukun yang pendek, tak lebih pada kadar sekurang-kurang tasyahud. Ada tak beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh fuqaha kita nak duduk lama-lama? Jawab dia ada. Boleh duduk setengah jam, boleh sejam, boleh 45 minit boleh. Sedangkan hasilnya tak boleh. Iaitu i'tidal bagi orang yang membaca qunut subuh. I'tidal untuk baca doa qunut sejam pun tak apa. Qunut subuh 1, qunut witir bulan Ramadan 2, qunut nazilah 3. Qunut nazilah ini dibaca ketika turun bala malapetaka pada rakaat terakhir dalam segala sembahyang fardu. Subuh rakaat kedua, Zuhur, Asar, Isya rakaat keempat, Maghrib rakaat ketiga. Qunut nazilah hanya sunat pada sembahyang fardu, tak disunatkan pada sembahyang sunat. Jangan kita kata ni kita sembahyang sunat aja, kita buat qunut nazilah pun. Tak, qunut nazilah tak ada dalam sembahyang sunat. Qunut yang ada dalam sembahyang sunat hanya sunat witir akhir Ramadan, malam 16 ke atas, malam nisfu sani. Yang tu sunat. Jadi i'tidal yang asalnya pendek, kalau baca panjang batal sembahyang, dikecualikan i'tidal pada 4 tempat. 1, i'tidal sembahyang subuh rakaat kedua kalau nak baca doa qunut.
Yang kedua, i'tidal pada rakaat kedua, pada rakaat terakhir sembahyang witir bulan Ramadan, pada separuh yang kedua. Yang ketiga, i'tidal pada semua sembahyang fardu rakaat terakhir pada qunut nazilah. Yang keempat, pada i'tidal sembahyang sunat tasbih. Kerana kita nak baca tasbih 10 kali tak tahu. Tasbih tu ada dua jenis. Jenis pertama, bagi orang yang tak apa larat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jenis yang kedua, bagi orang yang kuat dan rajin, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau baca hak mula sejam baru habis. Baca hak kedua tengah 2 jam atau 2 jam. Bayar nak tasbih. Melilau makmum. Sujud macam tu keluar je mata. Bila nak habis ni? Saya tahu buat malam raya. Akhirnya malam raya mula wala haula wala quwwata illa billah. Malam raya kedua Allahu akbar. Nak habis tengah 2 jam 4 rakaat. Maka oleh kerana i'tidal sembahyang, i'tidal itu dalam solat tasbih, dan tasbih dituntut disunatkan baca tasbih, kita memanjangkan lebih pada Fatihah, tak batal kerana nak baca habis 10 kali tasbih tersebut. Jadi ingat 4 tempat tu walaupun tak nak buat, ustaz buat abang tak nak buat apa ni, main tasbih tak nak buat, buatlah dulu, lupa pula. Doa qunut tunggu bulan puasa tu pun tu imam terlupa malam pertama. Cik imam pergi tak baca qunut malam pertama sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat witir. Dah lah tak bayang tak baca doa qunut, tak sujud sahwi pula. Orang tanya cik imam apa? Tak sujud sahwi, terlupa ni malam 16 kan nak baca doa qunut. Dia kata sujud sahwi tu sembahyang subuh kot. Witir tak ada kot. Sama keadaan dia. Kalau kita sembahyang subuh tak baca doa qunut, sunat sujud sahwi. Kalau kita sembahyang sunat witir malam 16 sehingga habis Ramadan, tak baca doa qunut, sunat sujud sahwi. Soalan yang timbul, sekiranya tu imam tak buat doa, tu imam terlupa doa ataupun sengaja doa, imam tak saja saya nak baca sujud sahwi, doa qunut pun tak baca, sujud sahwi pun tak buat. Bagaimana kita sebagai seorang makmum? Apakah kita dituntut baca doa qunut kerana tu imam tak baca? Dan apakah kita masih dituntut sujud sahwi kerana tu imam tak baca qunut dan tu imam tak sujud sahwi? Baik. Jawab yang pertama. Yang pertama, kalau kita sembahyang di Mekah Madinah buat haji umrah bulan Ramadan atau bulan tak Ramadan, sembahyang subuh tu imam tak baca doa qunut, pilihan kepada kita dua, ikut macam tu imam. Hak tu senang dan banyak orang buat. Nak baca doa qunut, balik main ustaz, main jitah. Nak baca doa qunut, pergi sembahyang di Madinah Mekah, senang cerita. Ada orang nak baca juga, maka sekiranya kita nak baca doa qunut di belakang imam yang tak baca doa qunut, boleh dan disunatkan. Walaupun ketika itu kita bercanggah dengan tu imam. Nak baca hak panjang ke hak pendek? Ada nak corona nak angkat nikah tu imam tanya, "Pergi baca doa qunut tak?" Pergi. Tu imam kata, "Cuba baca doa qunut. Dua jenis, qunut panjang dan qunut pendek." Orang tu kata, "Qunut panjang qunut pendek qunut." Tapi cerita tu imam tutup buku tu. Tak boleh tanya dah kau ni. Jadi qunut panjang kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Qunut pendek himpunan daripada doa dan puji. Allahumma arhamni ya rahim, Allahumma ighfirli ya ghafur. Cukup. Allahumma arhamni, doa, ya Allah kasihanilah daku. Ya rahim, wahai Allah yang Maha Penyayang, itu yang Maha belas kasihan, yang tu puji. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan bagiku, nama dia doa. Ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, nama dia puji.
bila berimpun doa dan puji, maka kunut sudah berlaku. Cuma jangan tutup terus, sambung sikit lagi selawat. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Sujud. Maka kita sudah membaca kunut belakang tu imam tak baca, dia pergi ke dia. Anak dia mazhab Hanbali. Hanbali ke Wahabi tak tahu. Tapi dia tak baca. Kita yang baca. Kalau kita nak baca. Kalau baca panjang tu imam duduk antara sujud, kita baca lain. La, kita baca pendek. Baca pendek iaitu sana'un wa doa. Doa kunut ialah himpunan puji dan doa. Sepatah puji, ya ghafur, sepatah doa, Allahumma ighfirli. Kemudian tutup dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nak baca. Ada beberapa tempat imam buat, kita wajib buat, tidak batal sembahyang kita. Seperti sujud sahwi. Imam sujud sahwi, kita main sayuk ke main awal, jangan duduk biar imam doa. Kita kena sujud sahwi, tidak batal sembahyang kita. Tak mau sujud sahwi dan niat mufaraqah. Ada perbuatan imam tak buat, kita masih disunatkan buat. Seperti duduk istirahat. Bangun daripada rakaat pertama kepada rakaat kedua, sunat duduk istirahat. Tu imam tak duduk, kita duduk. Dapat pahala duduk istirahat. Dan tak batal sembahyang, bahkan disunatkan berceramah untuk imam ketika itu. Rakaat ketiga, bangun daripada rakaat ketiga nak pergi rakaat keempat, sunat duduk istirahat. Tu imam tak duduk, tak dapat pahala. Kita duduk, kita dapat pahala. Walaupun bercanggah dengan tu imam. Ada tempat mesti ikut imam. Seperti imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Ada tempat tak boleh ikut imam. Seperti imam tinggal tasyahud awal, kita kena tinggal tasyahud awal. Kita panggil dia turun, dia tak turun, kita kena naik. Jangan dia tunggu kelah bercanggah mana. Tidak salah pun dia sunat. Ada tempat tu imam buat, kita tak boleh buat. Tu imam kentut, kita pakai kentut habis tu imam tengah-tengah semayang sikit, perut bakar-bakar tu, dia kentut tak payah. Kita, tu imam kentut, aku kena kentut sama. Mana boleh? Tu imam buat, kita tak boleh buat. Ni tu imam tak buat, kita boleh buat. Ada tu imam buat, kita kena buat. Jadi 3-4 cara kaedah yang diberikan oleh ulama. Maka sekiranya imam tak duduk tasyahud awal, kita tak boleh duduk tasyahud awal tak? Saja tu imam tinggal, kita pun terlupa. Kalau terlupa, kalau bertinggung sikit, kita tengok dia patah balik tak apa. Kalau dia berdiri, tak ada, tak dia patah balik lah. Kerana dia dah buat yang wajib, iaitu qiyam. Nak patah balik kepada duduk tasyahud awal yang sunat, tak boleh. Melainkan makmum. Sembahyang asar tu imam Allahu akbar duduk tasyahud awal, kita duduk balik fikir bola pada dunia, kita Allahu akbar lepas berdiri seorang-seorang kita. Tengok-tengok tu imam duduk tasyahud awal, yang tu wajib patah balik. Kerana kita terikat dengan tu imam, meninggalkan berdiri yang wajib kepada mengikut imam yang wajib, sama-sama wajib. Yang tadi tu imam berdiri, meninggalkan qiyam yang wajib, patah balik kepada duduk tasyahud awal yang sunat, tak boleh. Maka banyak kaedah yang dipesan oleh ulama. Baik. Persoalan yang timbul itu, imam tak baca doa kunut, saya pun tak baca. Saya tunggu saja itu imam nak sujud sahwi. Tak tahu bagi habis innaka hamidul majid, dia bagi salam, tak sujud sahwi. Ketika itu, apakah tuntutan sujud sahwi masih ada kepada saya ataupun tidak? Boleh tak saya sujud sahwi sedangkan imam kunut pun tak baca, sujud sahwi pun tak buat dalam sembahyang subuh? Jawab dia, boleh. Bahkan sunat. Kalau imam bila bagi salam, dia putus hubungan dengan kita, kita gagah sujud sahwi seorang-seorang kita, dapat pahala sujud sahwi. Tapi kita imam subuh ni tak nak tinggal ya. Kalau tertinggal pun imam sujud sahwi, tak pernah tinggal. Imam tinggal sujud sahwi. Yang duk berlaku lah ni sembahyang witir bulan Ramadan. Tu imam pada malam 16 terlupa kata kena doa kunut. Akhirnya dia tak baca doa kunut. Bila main sujud sahwi pun dia masuk sujud sahwi, dia masuk sembahyang subuh, sembahyang witir tak ada negara, dia pun tinggal sujud sahwi. Apabila imam sembahyang sunat witir malam 16 dan ke atas, beliau meninggalkan kunut subuh dan meninggalkan sunat sujud sahwi, makmum di belakang masih dituntut dan disunatkan sujud sahwi. Ini kena ingat. Supaya kita sembahyang tanpa malam, ada terjadi yang sedemikian, imam assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum kita brum terjun. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah la yanamu la yasud 3 kali. Duduk antara 2 sujud. Sujud baca pula. Lepas bagi bangkit, bagi salam. Kalaulah semayang tarawih itu, semayang witir itu makmumnya 100 orang, satu sah 50 orang, 2 sah 100. Tu imam malam 16 terlupa baca doa qunut, terlupa sujud sahwi, terlupa ke sengaja tak kira, tiba-tiba imam bagi salam. Daripada 100 orang tu boleh jumpa seorang sujud sahwi betul. Dah ada sujud sahwi, orang lain pakai tengok untuk dia pula apa untuk orang ini. Tu imam bagi salam dah tinggal ke atas, dia tambah pula. Ini kejadian berlaku di Sungai Tani. Apa orang tua tu seorang-seorang daripada cek ni orang tua tu mengaji pondok. Kawan dia apa kita teori. Dia tahu kalau itu sunat. Kita mengaji tu Narakadi. Kita mengaji kedai kopi. Akhirnya kita kata itu makmum ni boleh pada orang. Tu imam tinggal sepenuh tinggal sujud sahwi dia pulun seorang-seorang dia. Tengok 99% tak sujud hang seorang-seorang. Tu kawan tu agak pula dalam kitab kata sunat. Akhirnya baru kita sedar aku yang tak habis. Jadi sahabat ni supaya kita berhati-hati kalau kita semayang jumpa suasana lagu tu, kita buat blame pada orang, biar orang sembang viral satu dunia kita dapat pahala. Pasal kita buat benda orang tinggal. Tu imam tak baca qunut, kita pun tak baca. Tu imam tak sujud sahwi, kita pulun seorang-seorang sujud sahwi. Dibahaskan dalam bab sujud sahwi. Jadi bab yang tidak ni ada beberapa isu yang kita dapat, iaitu tak boleh dipanjangkan yang tidak melainkan untuk baca doa qunut. Nak baca doa qunut silakan panjang mana. Sebab itu qunut di muka 45 minit, sejam, setengah jam paling kurang. Kenapa? Kerana dibenarkan. Dengan sebab berdiri untuk baca doa qunut. Saja-saja duduk lama qunut tak baca, rakaat awal, rakaat pertama, maka batas saya duduk lama. Itulah bab yang tidak yang kita baca pada malam ini. Baik, kita tengok sikit apa cerita i'tidal ni. I'tidal bangkit daripada rokok. Ini cara bahasa Melayu lah, bahasa ringkas. Bahasa Arabnya kembali kepada keadaan sebelum rokok, iaitu kembali berdiri kalau sembahyang sambil berdiri, kembali duduk kalau sembahyang sambil duduk. Setelah melakukan rokok dengan sempurna, seseorang yang bersolat perlu bangkit daripada rokok dengan mengangkat kepalanya. Batas minimum bangkit daripada rokok itu ialah tulang belakang seseorang itu kelihatan lurus. Dan lalu iaitu keadaan yang sama sebelum dia melakukan rokok. Oleh kerana rokok itu merupakan satu rukun, maka dia wajib melakukannya dengan sempurna dan tenang. Ni kita Melayu. Kita Arab dia kata wajibu an yatma'inna, wajib dia tuma'nina. Bukan sempurna tenang. Tuma'nina ni berapa tempat? Tuma'nina ni apa maksud? Tuma'nina maksud dia diam antara dua pergerakan. Sukunun baina harakatain. Bila kita rokok, kita diam antara turun rokok dengan bangun i'tidal. Diam sat, nama dia tuma'nina. Sekadar membaca subhanallah. Allah tak boleh baca, tapi lama waktu sekadar membaca dan menyebut perkataan tersebut. Baik. Tuma'ninah ni berapa tempat? Tuma'ninah ini 4 tempat. Rokok, i'tidal, sujud tu antara 2 sujud. Dan kalau kita sembahyang 1 rakaat, tuma'ninah kita 5 kali. Kerana sujud ada 2 kali. Kalau kita sembahyang 2 rakaat, tuma'ninah kita 10 kali.
Kita sembahyang subuh, tumakninah kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Rakaat kedua, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud yang kedua. Maka 10 kali. Orang yang sembahyang 2 rakaat, tumakninah dia 10 kali. Sembahyang 4 rakaat, tumakninah dia 20 kali. Kata Nabi bilang. Tempat mana kena tumakninah? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Mesti dipisahkan antara dua pergerakan. Kadang-kadang subhanallah, kalau tak ada yang tak ada tumakninah, tak sah sembahyang. Rukuk biasa apa tumakninah? Allahu akbar, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau baca tu memang ada tumakninah. Kadang-kadang yang tidak, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Pasal dia tak baca rabbana lakal hamd, tak banyak. Sampai terjun jadi spring. Tidak ada tumakninah yang tidak, tak sah sembahyang. Sujud pun kalau dia sampai diri sampai wall, lompat bangkit terus sebab dia tak baca, sebab kita baca sunat. Kata dalam kitab dia sujud seperti mana ayam mematuk padi. Ayam bila patuk padi, baru dia sampai di padi terus angkat. Ayam tak ada tumakninah, kan dia tak ngaji kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dia makan tak ada tumakninah, puk itu lah. Tak apa ayam. Kita sujud tiang panggil ayam, tak sah sembahyang kita. Maka ketika kita rukuk, tumakninah. Ketika yang tidak, tumakninah. Ketika sujud, duduk sat, tumakninah. Duduk antara dua sujud, tumakninah. Sujud yang kedua, tumakninah. Maka rakaat pertama 5 kali. Pasal bagi 4, pasal sujud 2 kali. Pasal kira dua, kira bilang satu sudah, iaitu sujud. Tapi kena buat dua-dua tempat tu. Sujud pertama kena tumakninah, sujud kedua tumakninah. Jadi setiap kali kita sembahyang, rukuk mesti ada tumakninah, yang tidak mesti ada tumakninah, sujud kena ada tumakninah, duduk antara dua sujud kena ada tumakninah. Kadang-kadang orang terlupa nak tumakninah ketika yang tidak. Bukti dia ketika dia sami Allah dan hamidah, sampai dia jalan ke atas, turun. Sekarang dia segan nak baca rabbana lakal hamd. Sujud kalau tak baca subhanallah rabbiyal a'la, turun sampai naik turun, tak ada tumakninah. Maka sembahyang tidak sah. Jadi ingat, tumakninah ada 4 tempat. Satu lagi, angkat tangan. Waktu kita bangun daripada rukuk, kita sudah angkat tangan. Angkat tangan pun 4 tempat. Satu, ketika takbiratul ihram. Kedua, ketika rukuk. Ketiga, ketika i'tidal. Keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. 4 tempat ini disunatkan angkat tangan. Kita ulang balik, lagi ingat lagi apa yang boleh beramal. Ada 2 tempat jangan angkat tangan. Kalau angkat makruh, dan setengah orang dia angkat sebab dia tak mengaji. Kadang duduk belakang tu imam, dia tengok doa tu. Bila daripada i'tidal turun sujud, ada orang angkat. Hukum dia makruh, jangan angkat, tak dapat pahala. Situ bukan tempat sunat angkat tangan. Bila i'tidal turun sujud, jangan angkat. Tapi ada orang angkat. 4 rakaat dia sembahyang, 4 kali i'tidal, 4 kali dia turun sujud dengan angkat tangan. Itu satu. Yang kedua, tempat tak boleh angkat tangan, makruh kalau angkat, bangun daripada sujud kepada rakaat kedua, rakaat pertama kepada rakaat kedua, kepada rakaat ketiga, kepada rakaat keempat. Tidak disunatkan angkat tangan. Tu pun ada orang angkat tangan. Allah berdiri angkat. 2 ni di mana-mana masjid kita singgah, surau kita singgah, banyak Jumaat duduk belakang ataupun sembahyang sunat, kita nampak ada orang buat. Kenapa? Kerana dia tak pernah mengaji bab ni. Kalau dia mengaji pun dia lupa. Dalam kitab Hasyiah Bajuri, Imam Bajuri kata, siapa angkat tangan ketika i'tidal nak turun ke sujud, hukumnya makruh. Siapa yang angkat tangan daripada sujud kepada berdiri, setelah dia berdiri dia angkat tangan, makruh. Yang angkat tangan lepas berdiri itu hanya lepas tasyahud awal sahaja. Maka kita hafal tumakninah 4 tempat, angkat tangan pun 4 tempat. Nak rukuk kena angkat tangan, dalam rukuk kena tumakninah. Nak i'tidal kena angkat tangan, dalam i'tidal ada tumakninah. Lagi 2 angkat tangan, takbiratul ihram dengan bangun daripada tasyahud awal. Lain pada tu jangan angkat tangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian yang menambah angkat tangan pada ketika i'tidal kepada sujud, hukumnya makruh. Menambah angkat tangan daripada sujud kepada qiyam, hukumnya makruh.
Yang sunat daripada tasyahud awal kepada qiyam. Sunat angkat tangan. Baik. Naklah ia melakukan dengan sempurna dan tenang. Dalam ni kata wajibu an yatma'inna, wajib dia melakukan tuma'nina. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullah kata wajib dia tidak berniat dengan niat yang lain daripada untuk berintidal. Kalau dia angkat kepala kerana terkejut ular lintah atau terkejut bunyi suara atau seumpamanya tidak membadar, bahkan wajib dia kembali kepada rukuk dan dia patah balik dengan niat intidal itu. Bangun pada terkejut. Di satu masjid di Sungai Petani bulan puasa, bukan bangun, rokok kena terkejut. Tu imam yang tarawih tengah-tengah baca surah, makmum cucuh mercun, budak kecil cucuh mercun tepi mihrab tu imam. Meletup bom, macam bom. Tu imam terkejut, Allahu Akbar, makmum belakang berumah tuan rokok. Tu imam takbir bukan bahasa nak rokok, dia terkejut bunyi mercun. Meletup tepi telinga tu imam terkejut, Allahu Akbar. Makmum belakang turun rokok. Makmum tu imam tu terpacak dia ini. Yang tu nama dia turun tanpa takbir, tanpa kosong, tak ada niat, terkejut. Kalau kita jadi begitu, kita patah balik. Tak payah rokok sama tu imam. Tak mau patah balik, nak tunggu tam pun boleh juga. Tapi patah balik tu lebih baik. Baik. Hadis menyatakan, waqad jaa fi hadis, Nabi SAW bersabda, summa raka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Hadis Ibnu Majah. Begitu juga Sahih Bukhari dan Muslim. Dan sesungguhnya telah jelas dalam hadis lelaki yang buruk dalam solatnya ada disebutkan bahawa summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rokoklah kamu, kemudian lakukanlah rokok sehingga kamu tama'ninah dalam rokokmu. Summarfa hatta tatma'inna qa'iman, kemudian angkatlah kepalamu daripada rokok, yang tidaklah kamu, sehingga kamu berdiri dalam keadaan tama'ninah. Jadi hadis ini terang-terang sebut, setiap kali rokok tama'ninah, setiap kali yang tidak tama'ninah. Diriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'ili radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sifat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila baginda bangun, baginda berdiri tegak sehingga setiap sendi kembali ke tempat asalnya. Kullu faqar, setiap tulang belakangnya kembali ke tempat asalnya. Inilah sekurang-kurang i'tidal. Manakala i'tidal yang paling sempurna ialah mengangkat kedua tangan. Dan sebelum nak lebih sempurna, angkat dua tangan macam kita takbiratul ihram, macam kita nak ketika rukuk. Jangan tak angkat tangan sehingga bertentangan dengan kedua bahu. Diikuti dengan mengangkat kepala dengan ucapan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah, liman hamidahu bagi seseorang yang telah memuji ia akannya. Allah telah mendengar bagi seseorang yang memuji ia akan Allah Ta'ala. Siapa seseorang itu? Kita. Tapi sebelum kita nak tengok siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerana awal-awal sembahyang disyariatkan, kesemua perpindahan dibaca Allahu Akbar. Namanya takbir al-intiqalat.
takbir perpindahan. Berdiri nak pergi rukuk, Allahu Akbar. Rukuk nak pergi tidak, Allahu Akbar. Tidak nak pergi rukuk, sujud, Allahu Akbar, sampai habis. Bagaimana boleh bertukar kepada sami Allahu liman hamidah? Sejarahnya berlaku apabila Sayyidina Abu Bakar terlewat datang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap kali sembahyang tak pernah luput sembahyang jemaah semenjak masuk Islam, dan tak pernah masbuk satu rakaat. Rasulullah takbir, beliau takbir. Rasulullah bagi salam, beliau bagi salam. Setiap waktu 5 waktu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar ada urusan kerja menyebabkan lewat datang ke masjid. Maka Sayyidina Abu Bakar datang dalam keadaan sedih. Hari ini pecah rekod habis, aku terlepaslah. Kalau Rasulullah bagi salam makin sambung satu rakaat, itu satu kesalahan besar. Kita tak nak mayang jemaah 40 tahun dah tak rasa apa. Kita duduk zaman lain. Mereka duduk zaman lain. Zaman mereka terlepas satu rakaat dianggap satu musibah, satu kerugian. Kita terlepas mayang fardu berjemaah, qadha pula tak ada rasa apa. Kerana kita hidup zaman orang zaman belakang. Jadi Sayyidina Abu Bakar masa beliau pergi sembahyang, beliau rasa hari ini sedih. Kemungkinan Rasulullah bagi salam, aku tak dia bagi salam dengan Rasulullah. Rasulullah bagi salam, aku kena bagi sama satu rakaat kerana hari ini aku main lewat. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar masuk dalam masjid, Nabi SAW baru rukuk, Allahu Akbar. Maka Sayyidina Abu Bakar rasa lega kerana masih boleh rukuk dan masih tamakninah dengan Rasulullah. Rasulullah bagi salam, tak perlu sambung satu rakaat kerana tak terlepas lagi macam yang beliau sangka. Maka Sayyidina Abu Bakar kata Alhamdulillah. Bila Sayyidina Abu Bakar syukur kepada Allah kerana tak terlepas lagi dan sempat lagi bagi salam, rekod itu belum pecah. Tetap Sayyidina Abu Bakar sempat rakaat dan sempat bagi salam sama Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar kata Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu wahyu kepada Nabi Malaikat Jibril, mahbab kepada Nabi SAW, saat bangun daripada rukuk jangan baca Allahu Akbar macam biasa. Mulai hari ini tukar kepada sami Allahu liman hamidah, maka bertukarlah sampai kiamat. Jadi sebab wujudnya sami Allahu liman hamidah kerana sejarah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila dibaca sami Allahu liman hamidah, diartikan kepada arti yang bersesuaian. Apa maksud sami Allahu liman hamidah? Macam hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian nampak aku sembahyang. Siapa di kalangan kita yang pernah nampak Rasulullah sembahyang? Tak ada seorang. Kerana Rasulullah sembahyang kita belum wujud. Rasulullah wafat, kita baru lahir. Maka ulama mentak mengartikan dalam kitab Mu'minul Muhtad dan kitab-kitab lain, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu nampak aku, ai kama alimtumuni, sebagaimana kamu tahu cara aku sembahyang. Nak tahu tu belajar kat siapa? Boleh baca buku faham? Tak, mengaji kat buku. Guru tu mengaji kat buku dia. Guru dia mengaji kat buku dia sampai kepada Nabi SAW. Itu maksud sebenarnya kamu nampak. Yang ni kamu reti. Kamu reti melalui kamu mengaji. Guru yang mengaji juga. Jadi diartikan kamu nampak, jadi kamu mengetahui. Maka begitu juga sami Allahu liman hamidah. Telah mendengar oleh Allah bagi pujian orang yang mujinya dengan arti taqabbalallahu hamda man hamidah. Kata sebagian ulama, Allah menerima pujian orang yang memujinya, atau Allah menyambut pujian orang yang memujinya. Jadi Allah terima pujian orang yang puji sebagai amal soleh. Allah bagi pahala banyak. Banyak mana? Sebanyak yang kita puji. Mazhab Hanafi tu imam baca surah sami Allahu liman hamidah, makmum sama Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i tu imam baca sami Allahu liman hamidah, tu imam baca Rabbana lakal hamd, makmum baca sami Allahu liman hamidah, makmum baca Rabbana lakal hamd. Sama-sama baca. Maka kita Syafi'i kita baca juga. Walaupun imam dah baca sami Allahu liman hamidah, biar dia baca surah, sekali dia kita mungkin kita baca juga. Dia tengah baca Al-Hamd, kita Rabbana lakal hamd juga. Jadi sepakat baca sama. Baik. Semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya, maka kita pun puji.
Itu imam pun puji, makmum pun puji, sembahyang seorang pun puji, sembahyang jemaah pun puji. Pujian itu berbunyi, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Banyak tu. Kalau sembahyang seorang boleh sambung lagi ahlus sana apa semua tadi. Jadi tu imam jadi makmum baca dekat tu. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya tu ada tapi tersembunyi. Maka dalam bahasa Arab ada perkataan yang dua tapi ditulis satu. Ya Rabbana, ya satu, Rabbana satu. Rabbana tu tiga, Rabbana satu, tiga. Tulis dua, tulis Rabbana. Dalam bahasa Arab ada perkataan yang dua ditulis satu. Seperti Yusuf ayyuhas siddiq. Yusuf, wahai Yusuf, ada wahai itu dalam surah Yusuf. Was'alil qaryah dalam surah Yusuf, tanyalah kampung, tanyalah penduduk kampung. Was'al ahlal qaryah, ada perkataan ahli yang tersembunyi. Dalam Quran banyak sangat ayat-ayat lagu tu, perkataan-perkataan lagu tu yang kita tak boleh faham, melainkan ulama yang menulis tafsir yang faham. Yang perkataan yang tersembunyi seperti kulla safinatin ghasba dalam surah Kahfi, kulla safinatin salihatin ghasba, setiap kapal yang elok yang dirampas. Tak elok tak dirampas. Buktinya perbuatan Nabi Khidir menjahanamkan kapal supaya tidak dirampas. Dalam hadis pun banyak, dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang sedemikian yang kita tak faham dengan bila kita mengaji baca tafsir baru boleh faham. Allah Ta'ala kata nasullaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah lalu Allah lupa kepada mereka. Allah Ta'ala kata dirinya lupa. Bolehkah kata Allah Ta'ala lupa? Lupa itu sifat kekurangan. Kita boleh, saya ingat saya lupa. Orang hutang kita tak lupa. Kita hutang orang kita lupa nak membayar. Kita lupa. Lupa ni sifat kekurangan ada pada kita. Kalau Allah Ta'ala tadi kata Allah Ta'ala sifat kekurangan, kita lupa. Tiba Allah Ta'ala dirinya lupa, maka ditakwilkan, ditafsirkan dengan tafsir yang layak bagi Allah. Allah lupa ini Allah membalas sifat lupa mereka, bukan Allah lupa. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Mereka menipu daya, Allah juga menipu daya. Allah sebaik-baik penipu. Allah Ta'ala penipu lah. Pembuat perancangan jahat, buat tipu daya. Tak, Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Ayat lain yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Mereka tipu Allah, Allah tipu mereka balik. Maka ulama tauhid kita nak jaga akidah kita, jangan rosak. Segala ayat Quran dan hadis yang nampak macam Allah Ta'ala memiliki sifat macam makhluk yang ada kekurangan, perlu diartikan dengan arti yang paling layak bagi Allah. Hadis kata ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Kita katakan kat bini kita berjalan, jaga anak kita lagi dia buah. Anak kita umur 5 tahun, 4 tahun. Kita kena jaga anak kita sebab anak kita kecil, tak hilang lah apa. Kita jaga sebab anak kita lemah je. Allah Ta'ala kata, hampa kena jaga aku. Allah Ta'ala tak larang kan, lemah kan, kita kena jaga dia. Maka diartikan, jaga Allah ini taat pada Allah. Buat yang Allah suruh, yang Allah larang. In tansurullah yansurkum, jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Allah Ta'ala ni tak larang, lemah kan, tak kena tolong dia. Tak, jika kamu tolong Allah, maknanya kamu tolong agama Allah. Tolong mengaji bagi faham agama Allah, tolong ingat agama Allah, tolong hayati agama Allah, tolong tegak agama Allah, tolong semak agama Allah. Kalau itu ada pada diri kamu, pertolongan Allah sentiasa mencurah kepada kamu. Tolong Allah ini tolong agama Allah. Allah tak memerlukan pertolongan, Allah Maha Kuat. Maka banyak ayat-ayat Quran dalam hadis kursi, maridtu falam ta'udni, aku sakit, kenapa engkau tak ziarah aku? Allah Ta'ala kata dia pun sakit. Maka ulama kata sakit, huraian kepada hadis itu yang menjelaskan maksud sakit itu. Apakah kamu tak tahu hamba aku sakit? Kalau kamu ziarah orang sakit, kamu dapat aku di sisinya. Karena Allah suka orang ziarah orang sakit. Maka ayat Quran dan hadis yang nampak macam Allah Ta'ala bersifat kekurangan perlu diartikan kepada yang selayak bagi Allah. Maka muncullah ulama-ulama yang mengartikan dengan yang sesuai dengan kebesaran Allah. Maka ketika Rabbana ini ada huruf nida yang tersembunyi, iaitu ya Rabbana, wahai Tuhan kami.
Lakal hamdu, asal alhamdu laka, mubtada muakhar khabar muqaddam. Kenapa? Kerana segala puji hanya untukmu segala pujian. Pujian makhluk sesama makhluk, pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah. Pak jenis puji itu hanya kembali kepada Allah. Maka kita baca Rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami hanya kepadamu segala pujian. Mil as-samawati, sepenuh 7 lapisan langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh 7 lapisan bumi. Macam mana pujian tu nak penuh sedangkan dia bukan ketui, bukan benda bertumpuan macam buku, macam meja, macam botol, macam gelas. Kalau gelas, buku kita susun sebuah penuh lah surau kita. Saya puji kamu sepenuh buku di dalam surau. Baru orang faham. Oh, surau ni tinggi dah berapa kaki? 12 kaki. Ambil buku susun sampai 12 kaki. Bilang buku tu ada berapa? Bilang ada 200 buah. Maka kita puji Allah sebanyak 200 kali, sebanyak tingginya buku daripada lantai ke bumbung. Karena buku tu benar bertongkat, boleh susun, boleh sepenuh surau ini. Susun dah 150 buah. Buku tu pula, buku ni penuh, 2 trailer. Daripada 150 buah jadi pada 150,000 buah. Kerana saya puji kalian, kita puji Allah Ta'ala sepenuh buku dalam sebuah surau. Maka kita ambil buku ni, susun sebuah, kembang, bagi penuh surau. Banyak itulah pujian kita kepada orang itu, kerana kita bilang dengan buku dan surau. Maka ulama kata sekiranya pujian kepada Allah itu boleh dibentuk dalam bentuk tongkai macam buku, disusun satu persatu, penuh langit dengan bumi, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga sampai lapis ketujuh. Sekiranya pujian ini berbentuk benda dan boleh disusun sehingga sepenuh 7 lapisan langit dan bumi, saya nak puji Allah sebanyak bilangan itu. Maka tak terhitunglah pahalanya, karena benda pujian itu tak boleh dihitung sepenuh langit bumi, apalagi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu maksud mil as-samawati wa mil al-ardi. Bukan dekat sepenuh seluruh langit dan sepenuh seluruh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki selepas langit dan bumi. Selepas langit dan bumi, al-arsyu, al-kursiyyu, al-jannah dan sebagainya. Selagi ada makhluk selain langit bumi, sepenuh langit bumi, keluar langit bumi, saya nak puji engkau sebanyak makhluk yang memenuhi ruang itu kalau dibentuk dan boleh disusun sehingga penuh ruang itu. Maka pahala tak tahu nak abang. Betul orang semayang pahala banyak, orang tak semayang dosa banyak. Karena lafaz itu saja sudah menunjukkan bahawa pujian kepada Allah itu terlalu tinggi, tidak siapa tahu, yang Allah yang tahu. Sebab itu ada hadis kata, siapa yang baca subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih, dan kalimatih 3 kali lepas sembahyang subuh, pahalanya seperti berzikir daripada subuh sampai duha. Baca tak sampai tengah minit, pahala sejam lebih. Kerana di situ ada bacaan seperti mana Rabbana lakal hamdu. Dalam itu ada bacaan adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk Allah. Adada khalqi wa ridha nafsi, sebanyak ridha Allah. Wazinata arsy, seberat timbangan arasy Allah. Arasy makhluk yang paling besar. Seluruh langit dan bumi kalau nak banding dengan kursi Allah seperti satu cincin di tengah stadium, satu bulatan besi di tengah padang gurun Sahara, padang pasir yang luas. Dan kursi banding dengan al-arasy, seperti kursi itu seperti satu cincin, arasy itu seperti stadium. Maka arasy makhluk yang paling besar. Puji Allah sepenuh arasy. Wazinata arsy, seberat arasy. Wa midada kalimatih, dan sebanyak bilangan dakwat kalimah-kalimah Allah. Quran kata kalau semua ya Allah dibuat dakwat, nah tulis kalimah Allah, kerana ya Allah kalimah Allah tak habis. Buat main sekali ganda dia ya Allah, tulis kalimah Allah, kerana ya Allah kali kedua kalimah Allah tak habis lagi. Banyaknya kalimah Allah sehingga guna ya Allah 2 kali ganda.
untuk tulis. Ayat lut seluruh dunia dijadikan dakwah untuk tulis kalimah Allah. Ayat lut dua-dua tu kering, tapi kalimah Allah tak habis. Ayatnya berbunyi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Jika seluruh ayat lut seluruh dunia dijadikan dakwah untuk menulis kalimah-kalimah Allah, lanafida al-bahru, nescaya ayat lut itu kering habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimah Allah habis ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, kalau kami datangkan sekali ganda seumpama itu juga sebagai dakwah, tetap ayat lut habis, kalimah Allah tak habis. Maka kita puji Allah sebanyak midad kalimah, sebanyak dakwah-dakwah kalimah Allah yang berkali-kali ganda lut seluruh dunia, maka banyaknya pahala kita dapat. Maka muncul selawat-selawat yang ditiru oleh ulama terhadap lafaz sedemikian. Selawat dan salam kepada Nabi SAW sebanyak bilangan pasir atas muka bumi, sebanyak bilangan daun-daun di pokok-pokok seluruh dunia, sebanyak bilangan titisan air hujan semenjak Allah ciptakan dunia sehingga hari kiamat, setiap hari 1000 kali. Itu selawat. Selawat dalailul khairat, bilangan tak terhitung, kerana dikiaskan kepada ada bidal kalimati, dan dikiaskan kepada Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard wa mil amasyid wa min syai'in ba'd. Ahla ats-tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala lakal abdu. Oh, panjang. Mana session? Jauh lagi, tak apa. Kita berhenti lama dulu. Kalau saya ada janji orang akan insya' mau belajar ayat untuk tunggu lah. Kita berjalan. Berhenti tam doa Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardh. Sampai hari turun tanda, insya-Allah pertemuan kita bulan depan pada wirid doa Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ni pun banyak cara baca. Baca kita kecil tak jumpa. Macam sembahyang solat subuh, 10 cara niat. Kita niat satu kan, 9 ni kita tak tahu. Sembahyang solat subuh 10 cara nak usolli. Ada yang baca Rabbana walakal hamdu. Ada yang baca Rabbana lakal hamdu. Yang kedua Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nombor 5 lakal hamdu Rabbana. Nombor 6 alhamdu li Rabbina. 5-6 cara semua tu ada, semua ada dalam hadis. Sekarang kita tahu, bila kita ngaji, jumpa lagi macam-macam cara yang kadang-kadang kita tak jumpa. Walaupun kita doa main satu saja. Ilmuka bi syai'in khairun min jahlika bih. Kamu tahu satu benda lebih baik daripada kamu tak tahu. Mungkin kalau orang baca Al-Quran kita kata ini pelik Rupanya ada bacaan sedemikian. Macam kita dengar orang baca Quran, dia musab mengatakan orang baca Quran wadduha wal laili idza saja. Orang kita kata apa duk saja-saja. Alaihimu dia macam. Musab ni terkenal dengan Quran. Macam-macam dengan baca Quran. Baca surah Yasin ikut lain. Terdengarlah pelik tapi itulah ilmu Allah Ta'ala yang begitulah. Dan banyak semakin kita mengaji bahasa semakin tak tahu, kerana kita berjumpa benda-benda baru. Jadi kita berhenti malam ni pada zikir Rabbana lakal hamdu. Muka surat 200. Sini 196. Tak lama saya dekat saya. InsyaAllah kalau ingat dan tanda muka surat, nanti bulan depan kita sambung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.